telung beres. Mari main motor bending lah. Baru ni kita main motor ATV. Rok ni tukar biasa mula. Udah boleh jang? Boleh. Oh. Oh, ni. Oh, tengok ni be. Lebih kurang 8 buah be. Kita ambil dah noh. Panik, lah ni duk warm dulu dek dah. Dek boleh bawa juga. Jang, okey ah. Noh dah, pas noh kok noh be. Jak kebuk lah be. Noh tengok noh. Oh. Be, kang dek ni cewek be mari main motor kau ni. Orang panggil motor gapo harga ni. Tempat duduk kita tu warna putih tu be. Tu. Kita bakal tidur sini lalu seni. Oh, tengok bukit tu be. Oh, tu bukit dah tu. Oh. Mana ibu you pun dah. Adik boleh bawa, tak adik bawa ah. Nah. Nah. Boleh belajar. Oh, laki tu. Kau bezo dah. Tak sedap ni so. Tapi tereng agak atau keras lagi. Tak ni. Panas dah. Bawa bini kita dia duk apa orang panggil duk nak bawa kereta lama, mai bawa kau ni lah. Tengok panas kedok weh. Oh ada weh. Oh. Le ni kita tengok biasa sama dengan kita mari main ATV baru ni dah. Cuma dia duk banyak kuih dah halus sini. Oh panas be le kok tengok ni. Do. Pong lalu boy tak panas. Dia nak belajar kereta, saya nak mari main kereta kau ni lah sebab kita tengok bini kita hok tak apa kita esok tak pandai lagi lah kereta dah biasa bawa dah. Tapi mai sini tengok dia boleh bawa. Lepas tu pupu saya belakang tu. Boleh bawa kok. Oh, anak adik saya depan boleh bawa juga. Nak lakah air benar. Oh, ni. Brek dah. Tak kaki brek dulu. Dia pak turun. Okey. Oh. Ni. Wah, lakah air apa tu? Oh. Siu ni lah. Siu. Hai bukit oh. Wow. Oh, dah. Kau ni terlalu ke kau ni ke? Lalu tak? Lalu ke? Seluk dah. Ni nego apa? Tak dah. Oh. Oh, tengok isteri kita kan. Oh. Bilik ni boleh bawa lah. Bilik ni boleh bawa lah. Okey. Acak naik bukit dah. Oi. Wow. Oh. Okey, nak tunggu jalan kebuk dah be. Ni. Nak tunggu jalan style ni dah. Jalan ni jalan turun bukit dah. Tak ni naik bukit, ni turun bukit dah pula. Oh. Bukit boleh tengok. Sikit lagi setir tengok ke bawa sampai tidur Weh, turun bukit susuk ni ho. Tengok lu. Ngapa bukit tu? Ni turun. Tak ni naik dah. Siap main motor boleh batuk. Kebuk. Ya cuang ni cuma marah kebuk. Mari bawah ni cuma hujan. 2 tahun mari. 2 terik mari nego 2 ha. Mari kali ni pun nego juga. Kita bawa motor saat ni betai musim-musim makan kebuk dah. Dia mari park break sini untuk kita buka ramai lah nampak view pacu dah. View yang lagu ni lah sini ni. Ni kemungkinan orang yang biasa mari tu tahu dah buat orang yang tak biasa mari dah.
lagu ni lah sikit banyak benu. Orang duk wipung lolo ni atas tu. Kita wadu buku-buku ramah deh. Lepas tu kita nak perjalanan pula ni be. Setiap tempat yo wadu kena ada kedai be. Nak oyak atau pok yo ni tolong untuk orang kampung pok yo ke pok yo diri au lah duk jual tu be deh. Ha tu. Oh jejak break, kaki break. Ah tu apa. Bawa nampak nak belaga tu lepas minyak jejak break dah. Mudah ha. Kepuk. Direct. Ada ho yo weh ho. Oh, ada mi awak ni. Kita masuk di jalan nu saat ni jalan di su. Terpaksa kata kita pusing hari jalan ni mula dah. Jalan kita masuk hari saat ni lah ni, lu kecek mudah-mudah kak. Nak beda satu tempat untuk kita nak buku-buku ramah lah, few years time tu lah be. Karena sini ni dia ada jual air berali ni sini ni lah. Kita main rock bawah ni pewadu kat sini dek dah. Ha ni. Ana be dah for yo dah. Mahal motor je nah. Yo wadu tempat suruh beli-beli lu dah. Jadi hidup belaka Turki. Jadi dah orang panggil ketun setekit. Oh, mana jadi. Tadi kita tahu. Ha. Tapi kita nak beli tak tahu. Oh tolong. Nampak suasana ada tempat gig air dah. Ha tu. Kereta nampak boleh naik juga ni atas ni. Ada dengan jalan ke apa cukup dekat lah sini dah. Aduh sakit juga. Aduh. Ni salah satu tempat hok yo buku ramah sebuah-sebuah dah. Ha, jadi bolehlah kita nak poh kau nak buat kenangnya kau kata kita ni biasa mari dah sini dah. Air bacun ni macam air atas saat ni juga dah. Air tulur lah hok turun mari ni. Tak lepas kita wadu sini nu set for kita hajo hari ni dah. Kita mai suang bai Ha dia boleh mai geruk for kita dah. Ini set abah kita ni. Oh ni adik kita dah. Ini jadi saya dengan reba. Okey. Reba kereta dengan saya adik saya. Ni baik, isteri saya sama anak saya nak ya tu mari kali ni dia minta nak bawa. Jadi dia boleh bawa sungguh baik. Dia biasalah belajar keretanya tapi tak ada duk pandai lagi kereta. Oh, lenang pulak baik motor ATV mari rasa tim lagi baik. Salah satu tempat highlight sedap mai juga lah pasal saya view kecek mudah-mudah view naik bukit lah. Buat pokok kita mari hari sekali kok sira tatai jugaklah. Tapi nak yak terok ni yo kebuk be. Tak apa best mano. Leh, baik ujar lagi rasa pada kebuk dah. Yo ujar ya licin sedap main. Slow kok yo. Ye. Pakai ni. Nak kari babi molek ni. Aduh. Lek, baiklah hak ni tak lek. Aduh. Ini lebar. Wow. No. Ini lebar. No. Lebar buat itu. Naik bukit bola. Naik bukit ni. Lik naik batu tu.
Kok ni bukit weh. Hai bukit ulok ah. Tahu mana mo repai to ya to tak no musing. Oh, ya cakkan weh beh. Naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit ulok beh. Ya benar deh. Atas ni boleh naik lagi ni. Tapi nak ayat apa orang penuh bayar atas ni. Jadi buat kita tak sincai kata tak naik lah lorong atas ni. Tahun lepas hari baru ni naik. Sebab you nampak view memang comel ada dah atas tu dah. Tapi rock ni mari yo tak apa sesuai mana. Yo kebuk be, yo marah kebuk buat mana-mana. Lu. Ingat dek, turun tangga. Abang kebuk tak kebuk oh. Lakai ni lu. Kebuk ni dah. Sini sah highlight ni bang. Oh, kita dengar. Dengar ni. Okey. Oh, okey. Ada dah bang, yo bang. Apa taruh duit beli kereta? Pak baik tadi tidur malam ni. Ni. Sini kalau dah. ATV Khao Kram Adventure. Tu. Sampai temai ngah hak tuwe hak ni lah. Yo banyak tuwe sini dah. Kecek mudah-mudah fok ni kaya dengan awak motor ATV ni apa. Gini. Asal remo. Ulu. Oh. Astaga. Selesai Rafael tau main motor bukan ATV ni gapo dah. Nak ayak temari rok ni main motor tu sedap. Apa hok bawa tu sedap dah. Tapi jalan kebuk be. Kalau banding dengan rok baru ni sedap baru ni. Ha tu sebab baru ni hujan-hujan jalan basah licin dah. Jadi tak ada kebuk tapi kita naik ATV. Rockning ni bedah kita sewa apa buah? Mile. Dia si bukuk bawah beh. Ada mile lagi bukuk lah tak ada main suka-suka je deh. Okey ni beh. Beres beh. Oh.